Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dalam podcast Admission Matters bersama Zainal Haji Bahari daripada Pusat Pemasaran dan Kemasukan UMPSA, dan bersama kita pada kali ini adalah Dr. Noraina Mazwin binti Safwan, merupakan ketua program untuk program Pasca Siswazah bagi Fakulti Pengurusan Industri. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Cik Zainal. Sihat, Alhamdulillah. Nampak ceria semua. Dan seterusnya kita juga bersama dengan Dr. Huzaimi Abdul Jamil yang juga merupakan koordinator bagi program pengurusan projek. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Jadi untuk bersama kita pada hari ini bukanlah insan-insan biasa, tapi merupakan insan-insan hebat di fakulti yang akan membicarakan berkenaan satu school yang baru di bawah Fakulti Pengurusan Industri yang baru sahaja diluluskan, yang dipanggil Graduate Engineering Technological Business School. Ya, betul. Jadi tanpa melengah masa, Doktor, soalan pertama daripada saya kepada Dr. Noraina, boleh tak Doktor terangkan apa tu yang dimaksudkan Graduate Engineering Technological Business School? Sebab mungkin pendengar nak tanya, kita dah ada Fakulti Pengurusan Industri, dan dalam pada masa sama ada lagi school di dalam Fakulti Pengurusan Industri ataupun GATE-BS. Okay. Silakan, Doktor. Alright, terima kasih, Cik Zainal. Okey, untuk makluman semua ya, GATE-BS ni diluluskan oleh KPT pada Disember 2024. So sangat baru. Oh, fresh from the oven lah ni. Itulah, tak sampai setahun lagi. Okey. Jadi tumpuan untuk fakulti dalam penubuhan GATE-BS ni adalah GATE-BS ni dia akan tumpukan pada khusus coursework saja di Pasca Siswazah, iaitu kita ada dua, Sarjana Pentadbiran Perniagaan atau MBA dan juga Sarjana Pengurusan Projek MPM. Okay. Jadi yang program Pasca Siswazah yang lain macam Master of Science dengan PhD masih di bawah fakulti, pengurusan fakulti. Okay. Jadi GATE-BS ni hanya fokus kepada dua program sarjana coursework sahaja. Okey, maksudnya kalau bila kita cerita, sebab Doktor sebagai ketua program Pasca Siswazah, dan kalau kita melihat dari segi konteks Pasca Siswazah ni, dari segi program tu meluas. Dan di UMPSA ni, Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah pun, kita maklum kita ada 8 fakulti. Salah satu daripadanya adalah Fakulti Pengurusan Industri. Jadi dari segi dia punya program Pasca Siswazah tu meluas, dan dia terpecah kepada, kalau tak silap saya, ada beberapa kategori: coursework, mixed mode dan juga research. Dan dalam untuk konteks GATE-BS ni secara spesifiknya, dia hanya memfokuskan kepada dua program tadi lah, betul? Ya, di bawah saya hanya menumpukan kepada dua program sarjana yang coursework. InsyaAllah di masa depan nanti kita akan kembangkan lagi program berasaskan ODL, dan juga insyaAllah kita juga akan buka kepada DBA program. Okey, maksudnya itu di masa depan. Untuk hari ini, program yang kita nak bincang adalah secara fokus ada dua program sahaja, iaitu pengurusan projek dan business admin. Tapi terhad kepada program di peringkat level master, di peringkat master ataupun program di peringkat sarjana. Terima kasih, Doktor. Saya ada banyak lagi soalan tapi saya nak terus kepada Dr. Huzaimi. Okey, kalau kita tengok dari segi sekarang ni, dari segi kita selalu sebut yang ESG kan. Jadi saya rasa GATE-BS ni dia mungkin tak lari daripada soal kelestarian, dan juga dari segi TVET, Advanced TVET. Jadi Doktor selaku koordinator untuk program pengurusan projek, Doktor boleh tak bantu saya jelaskan kepada kita punya pendengar berkaitan dengan dari segi kelestarian dan juga dari segi TVET tadi? Silakan. Okay. Right, pertamanya terima kasih banyak Cik Zainal atas kelapangan waktu ya, kita organise satu podcast ini sembang lah. Jadi menjawab pada soalan Cik Zainal ni, bagaimana ESG tu diterap ataupun diintegrasi ke dalam program kita. Jadi saya rasa ESG ni bukan sahaja dekat dalam Master of Project Management. Pelbagai juga ada keseluruhan program di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah sendiri. Okay, the acronym is Environmental, Social and Governance. Kalau kita lihat yang baru-baru ni terpampang dekat apa ni, kita punya website
di mana UMPSA telah mendapat pentarapan universiti yang pertama Eco Campus Green Flag. Yes. Betul. Okey, itu adalah salah satu sebenarnya inisiatif juga sebenarnya daripada ESG sebagai contoh. Kalau saya boleh cerita lebih sedikit, berkongsi sikit. Jadi apa tu ESG dan juga bagaimana ia diterapkan dalam pembelajaran, dalam program. Okey, contohnya macam project management sendiri. Okey, program kami sebenarnya adalah kita panggil guided. The guiding principles adalah daripada Project Management Institute. Okey, itu adalah badan profesional khas. Okey, di mana program kami struktur program adalah berpandukan, panduan asas yang paling utama adalah Project Management Institute. Okay. Jadi di dalam Project Management Institute itu sendiri memang ada penerapan nilai ESG itu sendiri. Kalau kita lihat antara subjek yang ditawarkan, contohnya IT project governance contohnya, and project management information system. Di situlah di mana ada penerapan nilai-nilai ESG. Okey, kalau saya boleh tambah sikit berkenaan dengan pentarapan yang kita dapat Universiti Malaysia dapat baru-baru ni. Katanya antara yang universiti yang pertama menerima pentarapan tu. Ingat sorry tuan, yang pertama kita nak beritahu pertama dalam Malaysia ke atau di pertama di Malaysia. Di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah kepada seluruh warga UMPSA. Okey, ESG itu sendiri kita tidak dapat lari dalam konteks pembelajaran sekarang ni. Memang akan ada. Okey, kalau kita nak cakap bukan hanya dalam topik dan silibus saja, so kita akan tengok juga dekat dalam program learning outcome, environmental, social and governance. Okey, kalau kita cakap segi environmental tu bagaimana kalau project management ni is actually dia ada 10 knowledge areas yang berbeza. Jadi antara 10 knowledge areas tu sebagai contoh ada bahagian risk management, human resource management, dan di situlah ada penerapan nilai-nilai ESG, social governance, the interaction. Jadi combination itulah, ada integration education in sustainable development tu sendiri to reflect with the Eco Campus Green Flag tu sendiri. Itu yang kita namakan sebagai ESG dan juga TVET sebagainya. Okey, kalau dalam konteks project management, kita nampaklah nama itself dah menggambarkan itself project. Pengurusan projek, dan memang dia terkait dengan dari segi environmental sustainability dan juga dari segi governance. Okey, kalau dari segi konteks MBA pula Doktor? Okey, untuk MBA kita menawarkan program MBA macam universiti lain, tapi keunikan kita masukkan elemen teknologi dan engineering di dalam kursus kita. Contohnya macam di dalam program MBA kami ada 3 elektif, iaitu pengurusan teknologi, di mana pelajar boleh mengambil subjek yang berkaitan macam innovative management, technology management, and then kita ada juga elektif pengurusan kejuruteraan. Pelajar-pelajar berkenaan lean management, OSH, dan lagi satu business engineering ataupun kejuruteraan perniagaan, iaitu fokus pada supply chain, logistic management. Jadi kami punya kursus yang ditawarkan di bawah program MBA ni, dia tidak only melihat pada perniagaan dan pengurusan, tapi juga terdapat elemen teknologi dan juga engineering. So that makes different our MBA program different with others lah. Maksudnya betul. Dari segi kalau orang biasa, saya selalu orang tanya kan, dia kata dekat semua UA menawarkan program MBA, baik public dan juga baik dari segi private. What makes our program different? Maksudnya seperti yang doktor sebutkan tadi, betul. Dari segi adanya elemen teknologi dan engineering di dalam kursus yang kami tawarkan. Itu yang kita ada specialization dalam elective subject yang student kena ambil. Mereka ni kalau untuk MBA mereka kena ambil 3 subjek elective. So mereka boleh fokuslah mana-mana satu elective yang mereka rasa mereka berminat. Kalau mereka nak fokus kepada teknologi, so mereka boleh pilih kepada elective teknologi pengurusan. Okey. Sebab ada juga yang tanya, sebab
kita punya target kita punya target audience kita ni adalah orang-orang yang dah bekerja. Betul. Bila kita sebut tadi ada kata engineering, teknologi, and then ada elemen ESG, it sound heavy atau it sound tough. Tapi sebenarnya boleh tak doktor bantu jelaskan balik sebenarnya dianya tidaklah begitu. Okey, saya rasa elemen macam teknologi, AI itu dah macam satu yang normal dah sekarang. So setiap leader atau program sarjana dia biasanya enroll by student yang telah bekerja, adult learners kan. Dan mereka ni selalunya eksekutif tertinggi, CEO of the company. So saya rasa mereka perlukan pendedahan teknologi yang terkini, AI, transformasi digital, analitik data dan sebagainya. Dan semua kursus kami menerapkan elemen-elemen yang terkini yang diperlukan oleh industri. Itu that's the word lah. Maksudnya dari segi pembangunan kurikulum itu memang telah dibangunkan, dirancang mengikut dari segi keperluan industri semasa. Industri terkini, betul. Mungkin ada orang tanya juga bila Dr. sebut tadi mungkin Dr. Zaimi ataupun Dr. Nuaina boleh bantu. Dia kata kadang-kadang universiti ni the way dia develop program tu boleh tak bantu sedikit dari segi proses itu. Sebab bila saya tertarik di soalan tu sebab kita bukanlah develop program yang short sendiri. Bukan yang kita rasa what we perceive. Tapi sebenarnya ada involvement tak daripada pihak luar? Sebenarnya bila kita nak develop ataupun membuat semakan kurikulum yang setiap fakulti kena buat semakan kurikulum setiap 5 tahun. Sebab kita tak nak kita punya khusus ni ketinggalan. So sebelum kita buat semakan khusus ni, kita akan berjumpa dengan industri. Kita akan panggil panel-panel industri kita yang kita dah lantik dan kita akan discuss, kita akan mendapatkan pandangan mereka apakah elemen-elemen baru yang sangat diperlukan oleh industri. Contohnya macam AI. Contohnya macam sekarang ni kita ada banyak data kerana kita kan data kita cloud sekarang. So macam mana nak analyze data dan macam mana interpret data tersebut. So semua tu kita consider dalam pembangunan kurikulum kita. Okey. Ini ya maksudnya dengan jawapan yang diberikan oleh orang yang pakar lah dari segi program untuk pasca-sarjana dan juga untuk program MBA ni, maksudnya dari segi pembangunan silibus, kurikulum dan sebagainya itu adalah ya maksudnya telah melalui proses yang tara dan juga melibatkan daripada pihak industri. Jadi input yang kita dapat daripada pihak industri itu yang kita bangunkan. Betul. Itu okey. Itu dari segi pembangunan. Kalau dari segi in terms of recognition, sebab selalu bila kita pergi keluar orang tanya selain daripada kita dapat scroll tadi master or PhD, ada tak international recognition yang pelajar akan dapat apabila dia end up dia punya ni? Okey, untuk MBA kami mendapat, of course MBA dan MPM, program kami mendapat pengiktirafan daripada MQA to confirm. Okey. Sebab kita pun public university, itu memang wajib. Dia program tu jangan risau, program bila kita dibuat oleh universiti awam, tak perlu risau dari in terms of recognition. Okey, so selain tu untuk program MBA, program kami mendapat akreditasi daripada ABES 21, iaitu satu akreditasi daripada Jepun. Dan kami telah dapat akreditasi ni lama dah, sejak 2015. Jadi silibus kami, konten kami semuanya dipantau oleh pihak ABES 21 dan mereka memang evaluate setiap tahun. Mereka interview kami, melihat perubahan yang kami buat untuk program MBA ni. Menarik. ABES kalau tadi untuk program kita setiap 5 tahun revise, tapi bila dia dapat international recognition daripada ABES 21 ni setiap tahun daripada Jepun. Apa kelebihan dia tu ada? Kelebihannya kita nak pastikan yang program kita ni mengikut standard yang ditetapkan. Untuk tahun ni peringkat antarabangsa. Selain tu of course lah kita nak pastikan yang elemen-elemen terkini yang diperlukan daripada industri, komuniti kita ambil kira. Contohnya macam ESG tadi. Jadi pihak akreditasi ni dia akan tengok apa perubahan yang kita buat dalam silibus kita. Adakah kita dah masukkan elemen-elemen terkini, contohnya AI, digitalization dan sebagainya. So ini maksudnya kami terpaksa
membuat semakan kurikulum, menambah baikkan setiap masa. Okey. Okey, itu untuk MBA. Kalau untuk project management pula, Doktor? Dari sini. Project management okay. Untuk project management seperti yang Dr. Noraina maklumkan, kita memang mendapat akreditasi daripada MQA lah. Okey. Pasti full accreditation Full full FA. accreditation. Okay. Mungkin ada yang tak tahu juga, dia akan bertanya MPM program kami ni adakah mendapat pendarafan atau recognition daripada MQA. Mungkin itu juga penting kan bagi graduan ataupun pelajar. Okey, selain daripada MQA, macam saya maklumkan awal tadi, okey, program kami ni adalah sebenarnya adalah struktur program berpandukan Project Management Institute. Okey, bila kita cakap Project Management Institute ini adalah satu badan profesional. Okay, it's professional governance by within the context dalam project management punya ni body. Okay, apa fungsinya Project Management Institute ni? Okay, Project Management Institute ni dia dari masa ke semasa dia akan sediakan maklumat info yang terkini, apa yang sedang berlaku, apakah isu-isu terkini yang berkaitan dengan project management. Okay, sebenarnya PMI ni juga ataupun Project Management Institute ni, dia juga ada recognition ataupun accreditation dia sendiri. Tapi untuk buat masa ni, insyaAllah in the future kita akan looking forward lah untuk mendapatkan satu accreditation ataupun recognition yang kita panggil PMI GAC, Global Accreditation tu. Jadi selain daripada itu juga, kalau mengikut struktur program MPM tu sendiri, okay, contohnya ialah setiap subjek yang ditawarkan tu, okay, saja berkenaan tu, jika pelajar berminat untuk membuat PMP professional certification, okay, kursus-kursus tersebut, kursus-kursus yang kami tawarkan, okey, boleh menjadi panduan kepada pelajar ataupun graduan untuk memohon untuk memohon PMP ataupun professional certification. Okey, dan sekiranya macam contohnya kalau pelajar berminat untuk mendapatkan professional certification, dan kami juga ada pakar-pakar, contohnya Dr. Lee Chia Kua merupakan certified trainer dan sebagainya, yang boleh pelajar boleh mendapatkan perundingan dan berkhidmat nasihat lah daripada pensyarah-pensyarah kami untuk mendapatkan professional. Maksudnya kalau kita boleh wrap up in term of recognition, sebenarnya kita tidak ada masalah lah. Sebab saya tertarik tadi yang daripada ABES, lepas tu yang daripada Project Management Institute, dan juga boleh dapat dari segi international recognition dan sebagainya. Cuma bila kita cerita pasal berkaitan dengan pelajar dewasa ni kan, yang adult learning, so-called macam lifelong learning lah kan. Jadi ada tak dari segi treatment dia punya treatment tu, dia sama ke macam dulu, macam kita belajar degree ke, masa kita buat diploma ke, ke dia ada sedikit perbezaan, flexibility ataupun macam mana, tapi tanpa menjejaskan kualiti lah. Okey. Alright, in terms of flexibility, kami menawarkan program yang orang kata SBL. SBL tu Substitute Blended Learning, di mana pembelajaran secara online adalah 70%. Dan 30% adalah face to face. Ini kita kena ambil consideration that pelajar kita ada pelajar yang bekerja. Ya, betul. So mereka sibuk. Cikgu pula, sorry. Doktor. Kadang-kadang mereka outstation dan sebagainya. So kita memberikan kebebasan untuk pelajar masuk ke kelas secara hybrid, secara online juga. Jadi pelajar sentiasa masa untuk ialah dapat peruntukkan masa untuk penumpu pada kelas selain daripada terpaksa menguruskan pekerjaan mereka kan. Ya, sebab kita sekarang ni berhadapan dengan dialah pekerja, dialah kadang-kadang owner of the company, dialah ketua keluarga, dialah isteri kepada suami, macam-macam. Jadi saya rasa mesti dia orang nak tanya berkait dengan flexibility tadi. So bila doktor dah sebut SBL SBL, saya ingat dulu skim bantuan latihan. Tak apa, saya ada soalan tu SBL tu. Tapi bila sebut student blended
Student blended learning. Student blended learning. Student blended learning maksudnya 70% tu adalah secara online. Ya. Wow, menarik. Dan 30% sahaja mereka perlu hadir secara fizikal di kelas kita. Okey, maksudnya 70% dibuat secara online dan hanya 30%. Dan ini adalah satu poin yang saya rasa amat menarik dan boleh menarik minat kerana mereka tidak perlu untuk hadir ke kampus pada sepenuh masa. Selalunya kami akan arrange lah 30% tu adalah waktu di mana mereka perlu attend untuk presentation dan sebagainya. Okey. Maksudnya dia apply juga untuk tadilah MBA dan juga project management. MBA dan Okey. Tapi SBL tu substitute blended learning. Dia menggantikan kaedah pembelajaran lama. Pengajaran teradun gantian bahasa Melayunya. Alhamdulillah. Jadi dia sekarang ni memang mudah bagi siapa yang ingin melanjutkan pelajaran dengan kekangan masa dan sebagainya, so mereka boleh memilih untuk enroll di program MBA dan MPM di bawah fakulti kami kerana adanya elemen SBL ni. Okey. So saya rasa ini bukan menjadi satu halangan lah bagi untuk orang-orang yang dah bekerja. Macam saya pun kalau nak sambung PhD nanti boleh lah. Tapi sekarang ni kita cerita pasal master insyaAllah. Okey. Dan mungkin juga bila kita cerita pasal program ni, orang akan selalu tanya, kita ada tak testimoni? Testimoni yang nak boleh kita ketengahkan bagi kedua-dua MBA ataupun project management. Okey, untuk MBA kami ada seorang alumni yang agak baru juga graduate 2 tahun lepas, iaitu Encik Hafiz Abdul Rahman. Beliau sebelum ni bekerja di BSF Petronas Gebeng. Tetapi selepas tamat pengajian MBA beliau, beliau dapat offer untuk bekerja di Arab Saudi. Di bawah Saudi Basic Industries Corporation, SADIC. So beliau juga kami lantik sebagai industrial panel kita, AIP kita, penasihat industri kita untuk MBA ni, kerana kita merasakan pengalaman beliau yang sangat luas di Petronas, PSF Petronas di sini dan juga pengalaman di luar negara kan. So beliau juga turut membantulah dalam kami membuat semakan kurikulum baru-baru ni. Selain tu kami ada juga macam sebelum ni Encik Muhammad Badri Husin, dan beliau ni adalah CEO untuk KPJ. Beliau pernah mempunyai pengalaman sebagai CEO KPJ dan sekarang ni beliau adalah CEO untuk Hospital Swasta Malaysia, Persatuan Hospital Swasta Malaysia. Jadi kita akan menjemput Encik Badri ni untuk share knowledge beliau dalam sharing session bersama pelajar kita nanti dalam masa terdekat ni. Selain tu kita juga ada beberapa alumni yang membuka dia orang punya bisnes sendiri. So macam contohnya kita ada Encik Muhammad Arif Ridwan dan Puan Nadwa, suami isteri, ambil MBA di fakulti kami dan sekarang mereka ada company yang kita panggil RoboShop Teknologi Sinar Berhad. Ada di Bandar Kuantan. Jadi syarikat ini agak famous jugalah. Itu adalah antara alumni MBA lah. Macam mana pula dengan MPM? Banyak sekali testimoni dia. Kami dah agak lama. Ya, pasal program ni dah saya rasa dah berapa 2014. Dah hampir 11 tahun. Ya. Okey, untuk program MPM ni, kami memulakan program sekitar tahun 2021. Itu Februari 2021 lah. That was the first batch lah. Jadi kalau bertanya tentang alumni testimoni, MPM juga tak kurang hebatnya. Ya. Dia tak kalah. Tak ada dia reality, kita cerita data dan fakta. Kita nak cerita the quality lah. Apa kita punya targeted audience kan sebenarnya. Kita punya klien lah kira-kira pelajar ni sebenarnya, and respond prospective students kan. Alright, MPM ni untuk pengetahuan semua, dia Master of Project Management. Kalau mungkin mungkin kalau orang di luar sana dia ingat macam project management ni it's always about construction kan dan sebagainya. Sebenarnya project management ni dia meluas. Dia punya fokus tu tidak hanya kepada orang kata bidang-bidang yang macam
technical kan, construction sebagainya. Tidak sebenarnya. Okey, project management ni dia terbuka luas juga kepada services industry dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan testimoni lah kan, graduan kami okey, bukan cakap graduan saja, alumni saja, juga our current students lah, student yang sekarang ni. Okey, mereka memang datang daripada pelbagai latar belakang. Okay, ada juga yang mempunyai company sendiri, they have their own companies. Mereka juga adalah menyandang jawatan yang yang tertinggi lah, okay? Manager dan senior manager. Contohnya ada yang bekerja sebagai engineer di oil and gas industry, di Petronas, untuk alumni kami lah. Ada juga yang daripada Mara dan sebagainya. Okey, dan baru-baru ni, intake baru-baru ni agak menarik. Dia punya kombinasi latar belakang, the background tu. Bila mempunyai latar belakang yang berbeza, experience tu dibawa masuk ke dalam kelas tu ketika kita buat perbincangan, kajian case study, yang itu akan menjadikan sesi pembelajaran tu jadi lebih unik, kan, bila berkongsi. Because ketika perbincangan dalam kelas tu dia tak ada jawapan yang betul ataupun salah, because the practice tu memang unik. Kita tak boleh cakap your practice is better than yours. Tidak boleh begitu. Because of course the nature of the business or organisation tu sendiri pun memang berbeza lah. Kita tak boleh cakap practice daripada orang gas lagi better daripada manufacturing, pun ada yang daripada manufacturing industry dan sebagainya. Jadi itu yang membuatkan latar belakang ataupun pengalaman pelajar tu sendiri bila dibawa masuk dalam kelas. Even saya sendiri pun jadi seronok belajar. Kita nak tahu apa yang terjadi kat industri sekarang ni kan, what is happening in the current industry. Bila pelajar tu sendiri dapat belajar daripada kawan-kawan dan classmate kan, itu yang membuatkan keunikan suasana belajar tu menjadi lebih menarik lah. Lebih terisi ilmu dengan perkongsian daripada information daripada pelajar tu sendiri. Okey. So kita dah dengar memang orang kata no doubt lah, dari segi program, dari segi kualiti, dari segi pengiktirafan, dari segi kaedah, dari segi pembelajaran dan sebagainya. Cuma nak tanya doktor dan juga Dr. Noina dan juga Dr. Zaimi. Mungkin diorang tanya, bila tadi kita dah kata kita dah ada yang SBL tu, tapi dalam pada masa sama kita juga ada kita ada kampus, baik di Gambang, di Pekan, dan kita pun baru je mendapat kelulusan untuk penawaran program di kampus sementara kita di Kuala Lumpur dan juga di SHIP Pening. Jadi kalau ada soalan yang diorang kata, tuan, saya ni katalah saya daripada luar, daripada Kuantan, tapi saya ada student ataupun kawan-kawan yang berminat nak masuk, mungkin boleh bantu tak doktor jelaskan macam mana kita boleh bantu? Okey, untuk kita punya cawangan di KL, di Penang sebagainya, ia adalah kita panggil sebagai program pesisir. Jadi untuk MBA dan juga MPM kita memang ada program pesisir. Betul. Okey, jadi no worry, siapa yang berada di utara mereka boleh mengambil MBA yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan Industri di sana, di Penang, di The SHIP Penang. Dan bagi mereka yang berada di Lembah Kelang, di Pantai Barat, mereka boleh mengambil program pesisir kami di cawangan KL kami. Okey, di kampus sementara tu di Jalan Chang Solin, di Kuala Lumpur. Maksudnya kalau ada pelajar daripada utara, dia tak perlu nak ke dia tak perlu, dia boleh menggunakan kita punya kemudahan yang ada di The SHIP Campus Penang, yang juga merupakan kita punya kampus pesisir kita. Dan kalau di Central Region, maksudnya di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, kawasan sekitar tu, boleh untuk ke kita punya kampus. Walaupun tadi kita dah sebut dia cuma datang 30% saja kan, doktor kan? Betul. Okey, so maksudnya menjawab sebab ada pertanyaan ni lah. Okey. Doktor, dari segi tadi kita dah banyak cerita pasal program MBA dan juga project management. Dari segi
kita punya school itu sendiri, GET BS tu lah, Graduate Engineering Technological Business School. Ya. Ada tak dia punya way forward? Apa? So hala tuju GET-BS sebab dia baru sangat. Yep. So GET-BS ni masih diletakkan di bawah pengurusan fakulti pengurusan industri. Sebabnya kita masih lagi kekurangan sumber in terms of resources yang agak limited untuk berdiri sendiri, dan juga daripada segi financial pun tak strong lagi. So that's why GET-BS ni masih pihak universiti letakkan di bawah fakulti pengurusan industri. Jadi hala tuju kami di masa depan, mungkin bila daripada segi financial sustainability kita dah okey, mungkin pada masa tu bolehlah become independent. Okey, tapi buat masa ni yang fokus kami untuk hala tuju terdekat adalah kami cuba mendapatkan akreditasi daripada peringkat antarabangsa. Setakat ni kita dah dapat ABES 21. Kita cuba untuk mendapatkan satu lagi akreditasi yang lebih terkenal untuk business school, iaitu AAC-SB. Kerana bila adanya akreditasi daripada AAC-SB ni, dia akan menarik lebih ramai pelajar antarabangsa. Sebelum tu doktor, saya tahu doktor tengah semangat nak cerita pasal AACB tu. Actually dia tu akronim kan? Is it apa dia punya? Kita kena check balik okey, tak apa. Kita okey, betul. Okey, sebab kita kalau macam PMI tadi, Project Management Institution kan. Kalau ESG tu Environment Sustainability and Governance, tak apa. Jadi mungkin juga dari segi untuk Dr. Huzaimi, kalau ada yang berminat, dia orang tanya apa qualification ataupun adakah kita menetapkan syarat-syarat tertentu, boleh tak doktor bantu? Okey, syarat dari segi syarat syarat maksudnya entry requirement. Yes. Masukkanlah. Okey, secara umumnya kemasukan ni dia ada laluan kemasukan yang ada pelbagai. Okey, good. Mungkin ada yang tahu, ada mungkin yang bertanya-tanya juga. Aku ni mungkin dah lama kan dah sambung belajar, ataupun dia macam dia rasa macam dah ada pengalaman bekerja yang lama kan, 10 tahun dan sebagainya. Because latar belakang yang berbeza kita kan. Contohnya memang saya baru-baru ni alhamdulillah memang intake baru-baru ni ada pelajar dia punya diploma, diploma dia bekerja dengan syarikat yang international level. Saya tak boleh sebut nama syarikat. International level. Dia kongsikan dengan saya, doktor, dia bertanya dengan saya kan, saya ni ada diploma kan dalam bidang, tak salah saya engineering, something like that, civil engineering, tak salah saya. Dia tanya, dah bekerja dekat company ni berapa tahun dan sebagainya kan. Dan memang pengalaman yang saya banyak, lebih daripada 10 tahun lah, dah 12 tahun lebih kurang macam tu. Jadi dia kata dia berminat untuk sambung master lah untuk sambung penggunaan sarjana. Tapi boleh ke dia nak daripada diploma nak sambung ke penggunaan master? Jadi antara satu laluan kemasukan tu adalah melalui apel A. Mungkin apel A. Okey, apel A ni sebenarnya adalah apel tu accreditation prior experiential learning. Okey, maksudnya pengiktirafan berdasarkan pengalaman terdahulu. Okey. So untuk for those yang ada pengalaman, dia boleh convert untuk enroll untuk MBA. Okey. So dia bukan convert. Menggunakan ada beberapa assessment yang merupakan salah seorang penilai tu, dia boleh kita lebih lanjut lah. Okey, dan selain daripada itu entry requirement yang biasalah. Contohnya dengan jika ada bachelor degree dengan pointer minimum 2.5 dan sebagainya. InsyaAllah itu antara laluan kemasukan lah yang pelajar boleh consider daripada pelbagai bidang. Tak ada masalah, bukan hanya daripada program management saja. Saya tertarik sebab biasanya kalau untuk on admission ni selalu kita ingat dia mesti ada, kalau nak buat dapat SPM, buat asasi ataupun diploma, lepas tu sambung degree, barulah boleh pergi kepada master ataupun PhD. Itu dia punya route dia lah. Tapi kalau dengan menggunakan pengalaman tadi, tapi dia mesti ada diploma plus pengalaman sekurang-kurangnya berapa, 10 tahun? Pengalaman dia tak ambil kira berapa lama. Cuma dia kena syarat yang utama dia, umur mesti
sekurang-kurangnya 30 tahun. Okey, ada umur tu umur. penting, dia Okey. ada Okey. cap Yang dia. 20 tahun boleh simpan lagi 10 tahun, jadikan 30 dulu. Okey. 30 tahun umur dan dia punya daripada segi pendidikan at least kena ada STPM, diploma atau yang setara. Setara dengannya, okey. And then daripada segi pengalaman kerja mesti ada. And then yang last tu dia mesti lulus assessment yang ditetapkan lah oleh MQA. Oh, assessment by MQA? Ya. Okey, bukan daripada fakulti ya? Tak, assessment tu Okey. ada 3. Satu, dia akan dinilai melalui portfolio dia. Daripada pengalaman-pengalaman Okey, lepas tu, okey. yang sijil-sijil tu dia kena hantar melalui portfolio. Okey. Dan dia ada ujian bertulis. Okey. Dan juga dia akan ada interview session. Jadi saya antara panel yang akan interview ni lah mereka yang memohon untuk APLA. Sebab saya yakin dan percaya yang kita punya pendengar ni memang adalah orang yang dah bekerja. Orang yang cukup pengalaman. Tetapi bila dia berkerjaya pada masa tu struggle untuk family dan sebagainya, dia tak sempat nak sambung degree. Betul. Dia sempat sebab dia ada komitmen yang lain. Jadi sekarang ni baru dia orang nampak keperluan dan sebagainya. Maksudnya dia ada ruang dan peluang dengan menggunakan diploma tadi dan plus pengalaman kerja dan melalui 3 peringkat assessment tadi. Ya, betul. Dan dia layak untuk enrol kepada program dua-dua tadi, MBA Program ataupun sarjana. untuk program sarjana pengurusan. Jadi rebutlah peluang ni. Okey, Doktor, saya back kepada soalan tadi yang berkaitan dengan yang AACB tu. AACSB. Itu memang bila kita cakap AACSB tu, dia itulah short form dia. Itulah macam ABES 21 tu kan. Itu memang nama badan akreditasi tersebut. Okey. So AACSB ni adalah satu badan akreditasi yang sangat famous. Kalau kita nak menjadi top business school, kita kena dapatkan akreditasi tersebut. Okey. Bila kita cerita pasal student, sebab bila saya tengok tadi dari segi dia punya piktarafan dan tu dia recognize worldwide. Jadi maksudnya this program is open for everybody. Maksudnya it's not confined for local, but it's also open for international student. Okey. So dan dia punya proses untuk memohon tu, Doktor. Untuk memohon akreditasi atau maksudnya to enroll to this program. Okey, proses untuk enroll ke dalam program MBA dan MPM ni hanya mereka boleh melayari website yang website FIM, iaitu fim.umpsa.edu.my, ataupun mereka boleh like kami punya Instagram, TikTok dan juga social media yang famous ni ialah TikTok dengan ni lah Instagram, LinkedIn pun kami juga ada untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan program MBA dan MPM. Maksudnya dia boleh scroll saja dekat fim.umpsa.edu.my, fim.edu.my. Okey, kalau dari segi walaupun kadang-kadang dah bekerja dan sebagainya, duit KWSP dia banyak dan sebagainya, dia ada tak kalau macam untuk special grant ataupun financial assistance yang disediakan kepada para pelajar? Okey, daripada segi financial assistance, actually agak banyak juga bantuan kewangan. Selain bantuan kewangan yang memang disediakan oleh pihak PTPTN, pihak Yayasan Negeri, di UMPSA juga kita ada Yayasan UMPSA yang menyediakan bantuan. Selain tu kami juga ada menawarkan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang mengikut bidang, selalunya bidang Master of Science dengan PhD, lebih banyak bantuan kewangan disediakan terutamanya bagi lecturer-lecturer yang ada grant tertentu. Tapi untuk Master Coursework ni selalunya mereka akan cuba mendapatkan kewangan, bantuan kewangan sama ada daripada yayasan atau PTPTN ataupun daripada KWSP sendiri. KWSP yang mereka ada. Tapi kita yakin untuk pelajar yang dah bekerja ni selalu King Aldas ni dia tak ada masalah. Akaun 2 dia tu boleh digunakan untuk pengeluaran untuk ni. Sebab lagipun kita punya program di bawah Universiti Awam ni, kebanyakan adalah program-program bersubsidi. Boleh Doktor cerita sedikit tak dari segi berapa dia punya yuran untuk MBA dan juga dari segi untuk MPM tadi? So ikutkan kami punya kursus ni agak affordable. Khusus MPM dalam 18,000 plus kan. Jumlah keseluruhan termasuk dengan yuran universiti
recurrence fee yuran berulang. Yuran berulang lah untuk every semester. Dan jadi total keseluruhan berjumlah lebih kurang RM18,825. Okey, jadi the composition of the fees tu sendiri sebenarnya adalah berdasarkan pada jumlah kredit. Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit Cik Zainal, pecahan yuran tu dan juga sebenarnya adalah berkait juga dengan jumlah jam kredit yang untuk pelajar layak bergraduat, iaitu berjumlah 42 jam kredit. Maksudnya 42 jam kredit ni adalah sebenarnya 1 jam kredit kosnya berjumlah RM375 per credit hours. So meaning that bila dah 42 jam kredit dan campur dengan recurrent fees dan sebagainya, itu untuk pelajar lokal lah. RM18,000 untuk international tak saya lebih kurang RM30,000, lebih RM36,000 ni. Around 36. More or less double lah kan dapat tu. Okey, itu jadi untuk untuk yuran lah. Jadi dari segi pengajian pula durasi tempoh pengajian. Tempoh pengajian adalah untuk full time minimum adalah selama 18 bulan. 1.5 years lah lebih kurang. Okey, jadi itu untuk project management. Untuk program MBA, Dr. Nuraina. Okey, sama juga kos kami bayarannya adalah mengikut kredit. Kalau MPM dia 42 credit hours, untuk MBA pula 45 credit hours. Dan juga melibatkan kos-kos lain, lebih kurang 20,000 kos untuk MBA. And then daripada segi tempoh pengajian, untuk full time student, tempoh pengajian kami adalah setahun setengah, iaitu hampir 18 bulan. Dan kami juga ada mode untuk part time juga, minimum 2 tahun. So banyak selain daripada mood yang tadi, kita ada juga mood yang part time, tapi dia punya tempoh tu dia jadi agak panjang sedikit lah. 2 tahun lah, 24 bulan. Okey, saya rasa kita dah hampir sejam lebih kita berbicara ni. Mungkin saya bagilah Ada Dr. Nuraina ataupun siapa nak start dulu untuk orang kata last word untuk dijelaskan kepada kita punya penonton ataupun kita punya pendengar. Okey, untuk last word ni saya ingin mengalu-alukan bagi sesiapa yang berminat untuk meningkatkan lagi kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak ilmu dan skill yang paling latest di dalam industri, bolehlah mendaftar ke dalam program Master of Business Administration kami dan juga Master of Program Management. InsyaAllah kami akan Master of Project Management. Kami akan pastikan pelajar mendapat ilmu dan skills yang sangat berbaloi, kerana dalam program kami bukan hanya berkongsi ilmu daripada segi teori, tapi kami juga sentiasa memanggil industri untuk membuat sharing session supaya pelajar-pelajar kami sentiasa knowledge yang up to date. Itulah. Okey, Dr. Azmi. Okey, last few words banyak agak few words saya. Ya, tahu. Alright, okey, pertamanya saya nak ajaklah audience ataupun penonton siapa saja, jika ada mungkin terfikir ataupun berminat nak sambung pengajian, tak kisah nak bertanya sekalipun, tak ada masalah. Okey, mengenai program Master of Project Management ataupun program MBA itu sendiri. Okey, sebenarnya keunikan yang kami nak tunjukkan dekat kedua-dua program kami lah, Master of Project Management dan juga program MBA ni, okey, adalah dari segi bagaimana kita blend dan integrate kan pengalaman daripada industri itu sendiri, because kita tak dapat nafikan pelajar kami memang pelajar-pelajar yang memang pengalaman daripada industri. Macam saya cakap tadi, memang saya sendiri pun rasa seronok dapat belajar daripada pelajar itu sendiri. Bila dibawa dalam kelas tu, ini perbincangan tu lebih menarik. Kan? Yang lebih menarik lagi dia ialah kekangan, ialah macam saya Cik Zainal dengan Dr. Nuraina beritahu, kekangan masa itu tidak menjadi isu atau masalah buat masa sekarang ni. Memang pelajar kami ada yang daripada Penang, even daripada luar negara, offshore program macam MPM sini ada pelajar dari Libya. Itu
itu yang menariknya, okay? Bila kita integratekan semua di dalam satu sesi pembelajaran pengajaran dan pembelajaran tu akan jadi lebih menarik. Jadi masa ke ataupun waktu ataupun jarak dan sebagainya, dia tak menjadi isu dan halangan lagi. Itu yang saya boleh simpulkan. Ya, boleh saya simpulkan. Jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh saja nak direct pertanyaan pada kami ataupun wakil daripada Graduate Engineering Technological Business School, dipersilakan saya. Okey. So alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Noraina Mazwin binti Sapuan selaku ketua program untuk program Paskah Siswaza, dan juga Dr. Huzaimi Abdul Jamil merupakan koordinator untuk program Master Project Management. Dan kita dah berbicara panjang dan dah saya boleh simpulkan bahawa mengapa yang anda yang di luar sana tu perlu enroll kepada program MBA Career Advancement bersama dengan UMPSA untuk dalam dua bidang tadi, Master Business Administration dan juga Master in Project Management. Sebab saya melihat pertamanya kita boleh simpulkan dari segi ranking. Sebab saya rasa dan saya pun baru dapat maklumat yang terkini, iaitu Time Higher Education dari segi untuk di peringkat dunia kita berada di sekitar 600, rank ke 601 hingga ke 800. Dan untuk di Malaysia all out campur dengan IPTA dan juga campur dengan IPTS, kita berada pada ranking yang ke-9. Alhamdulillah. Dan untuk kita punya liga MTUN, Malaysian Technical University, ni kita masih lagi mengekalkan nombor 1. Jadi mengapa UMPSA? Sebab dari segi ranking, dari segi recognition, kita dah sebut tadi, ada ABS, ada AACB, ada Project Management Institute dan juga international recognition. Dan juga dari segi flexibility yang saya nampak tadi. Untuk orang bekerja ni sebenarnya, dari segi flexibility tu, kan, dia ada 70% SBL, Student Blended Learning. Jadi tak perlu berada di kampus, walaupun kita ada di Kuantan, kita ada di kampus sementara Jalan Chao Solin Kuala Lumpur dan juga di District Penang, dan kita boleh juga berada di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Dr. Noraina Mazwin atas masa yang diberikan. Begitu juga dengan Dr. Huzaimi Abdul Jalil, dan insyaAllah saya bagi pihak moderator, saya mohon maaf sepanjang kita punya sesi podcast ni kalau ada tersilap kata, tertanya yang luar daripada ini, saya minta maaf, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan stay tune, kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus layari kita punya portal study@umpsa ataupun untuk direct kepada FIM di fim.umpsa.edu.my. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.